Ini apa dah? Wih, lipas. Simptom aircon kereta ni adalah bila kita dah isi gas masuk ikut spek balik, dia punya masalah adalah simple je. Kalau dia, okey dia dah sejuk, dah sampai 5 darjah Celsius, apa yang jadi? Hidup balik bila 16. Itu masalah yang dia hadap. Jadi, itu bukan masalah termistor. Akan tetapi ia adalah masalah kulat yang berada di hadapan termistor. Nanti bila kita dah siap buka, kita tunjukkan bahawa macam mana keadaan dia. Keburukan Vios ni adalah kita tak boleh tengok cooling coil tanpa buka dashboard. Jadi kita nak kena buka dashboard dulu, baru kita boleh tengok keadaan cooling coil dia. Surprise. Ini kulat. Common problem untuk Vios. Ini apa dah? Wih, lipas. Dia punya kulat dah kering. Jadi untuk kes macam ni, seeloknya kita tukar cooling coil. Kalau nak basuh boleh lah, tapi kemungkinan dia akan bocor sebab dia ada berkarat, dia ada oksidasi. Jadi kalau kita pakai balik, kemungkinan dia bocor tu sangat tinggi. Jadi seeloknya kita tukar terus. Jadi kotoran-kotoran kulat tu kita cuci. Jadi untuk Vios ni kita akan tukar dia punya cooling coil, suspension valve dengan thermistor terus. So, macam mana? Itulah caranya. Kita kena tengok, diagnose dulu. Bukan main agak-agak. Punca dan penyelesaian dia. So, kereta ni dah selesai. Dia mati pada 4 point something dan hidup pada 5 point something. Alhamdulillah, selesai. So, dryer jangan lupa tukar tau. Saja.